Assalamualaikum semua. Untuk video kali ni kita orang nak tunjuk cara-cara masak char kway teow bawah 1 minit je. So tunggu apa lagi? Let's start. Pertama kita masukkan udang dan bawang putih. Jangan lupa minyak, Kak. Dia ni, minyak dah sah-sah kena masukkan kalau nak masak. Saja gurau. Akak ni serius betul ye. Hihihi. Lepas tu, Kak. Kita kacaukan dia, baru masukkan kway teow. Dan jangan lupa tambahkan sedikit sos daripada Halim Chu sos sebanyak 20 gram. Kacau bagi sebati, baru kita masukkan sebiji telur. Akak, pro lah. Abang ni masak. Mestilah, tambah lagi dia pakai sos dari Halim Chu sos, cepat dan mudah. Patutlah boleh siap bawah seminit guna Halim Chu sos rupanya. Sekarang baru masukkan kucai dan tauge. Jangan lupa kacau-kacaukan lagi. Ya, Kak. Banyaknya asap. Takut saya. Jangan takut, itu dah okey. Nak bagi kuih teow tu ada aroma khas. Macam tu rupanya. Saya ingat dapur terbakar. Mulut jaga ya. Heri, sorry lah, Kak. Nama pun orang takut. Tengok tu kita sembang-sembang abang tu dah nak siap. Wow, cepat betul. So, untuk korang yang nak memudahkan kerja tukang masak dan nakkan servis yang lebih laju, boleh direct message nombor di bawah. Kami juga ada sediakan sampel untuk korang buat rasa-rasa dulu.